buyer nak elak bayar agent fee tapi kena top up COV. Apa kes? Okay. Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita kasih cerita panas sikit lah Okay, ingat tak kes yang buyer suruh kita, actually first diorang tanya kan kalau agent fee berapa. Buyer di luar sana kalau nak beli rumah, agent fee kita 1% plus Actually, GST. 1% ni standard lah throughout. Many agents also charging 1%. 1%. Macam example kalau harga rumah RM500,000, agent fee dia RM5,000, betul tak? Campur GST. 9% GST. Okay. Tetapi buyer ni dia dah tanya, ada agent fee 1%. Oh, nanti saya kena bayar dalam RM5,000 lah kalau harga rumah RM500,000. Cakap, yelah kalau kita dah buatkan calculation, kita buatkan paperwork, semua negotiation kita akan buat kan. Betul. Okay, because kalau you all pakai agent, kita akan do all the macam negotiation. And we must make sure kita akan buat homework whether rumah tu berapa yang dah pernah terjual that area. We will do our homework before kita present an offer. So dia cakap, saya tak nak bayar agent fee. Tak nak bayar agent fee? Cakap kalau tak nak bayar agent fee then you kena buat sendiri lah. I mean we cannot do for all you. The paperwork And then you tak nak bayar agent fee. Mana ada kerja free kan Cik Roslan, betul tak? Yalah, naik taxi pun kena bayar juga kan. Kena bayar naik taxi. Okay, betul tu. Jadi nothing is free. So after that dia kata okay tak apa, dia nak cari sendiri, dia nak cakap okay go ahead. Okay, masa tu dia cari rumah I think 5 room 5 bilik dekat daerah Tampines kan tu. Tampines, betul. Dia cari 5 bilik kat daerah Tampines. After that dia cakap okay kalau 5 bilik Tampines actually is about that time about 6,000 500 over 1,000 to 600 lah. So cakap okay never mind, you go ahead and lepas tu dia dah cari dia suka sangat rumah tu. Dia pergi letak dia of course kita tak tahu apa-apa lah. Dia datang balik kat kita, dia ceritakan gini, kak you tahu tak, I dah suka rumah ni. I dah suka rumah tu, very nice lah. Okay, maybe buat sikit-sikit minimum touch up. Okay, I dah letak deposit and I offer agent tu that amount lah, about 600,000. But usually direct buyer they will come up with 5,000. So dia taruh deposit 1K dululah kan. Bila you dah taruh deposit 1K, you present offer, they accept. Lepas tu dia buat valuation. Sekali valuation keluar lagi rendah dah harga rumah. Okay, because the direct buyer kan, people will not be like checkkan untuk you sebab you nak buat sendiri, and agent tu will think that everything you will do yourself. So you tahu tak, COV of 15,000. COV of 15,000 dia kena bayar just because dia nak elak bayar agent fee of 6,000 lah, 6,000 plus. Lepas tu harga rumah tu come out lagi rendah. Okay, letaklah harga rumah tu 650, tapi valuation keluar is 635. Jadi dia kena top up cash of 15K. Okay, COV ni maknanya cash over valuation. Okay, harga cash ni di bawah harga taksiran rumah. Betul. Okay, ini perlu dibayar dengan bentuk cash saja. Okay, tak boleh pakai CPF. Betul. Dia kena cash kan. Jadi dia first time buyer. Padahal dia nak save kita punya agent fee of 6,000 plus to 7,000. Tapi dia kena double up bayar COV. Jadi apa yang cakap lah, you dah letak deposit kan. Because kalau you dah letak deposit, kalau you tak nak go ahead, you punya 1K tu burn. So after that dia cakap taklah kak, saya suka rumah tu sebab dia dekat dengan my parents, saya suka. I cakap okay lah kalau rumah tu move in, go ahead lah. Kan? Tapi dia kena bayar 4K. Tetapi on top of that 15K COV. Tetapi bila dia dah actually dah dapat rumah tu, sebenarnya rumah tu dia kata move in, tapi you know lah usually you beli resale kan. Dia kena renovate for another 20K. So it's 35K cash just because you want to save 6,000 plus of agent fee. So actually yang di luar sana lah for the buyer, sometimes kadang-kadang kita pun tanya direct buyer ni, have you done your calculation, have you done your ni, bukan kerana kita kepo tau. Kita nak make sure you all dah buat homework. Because kadang-kadang harga rumah, kadang-kadang agent kita as a seller, kita akan push to the seller's price lah, asking price. Kita represent seller. Of course kita nak tinggi. So it's your duty, if you tak pakai agent, it's your duty to do the homework, to do the paperwork, to do the negotiation. And sayang kalau hari tu dia hilang 1,000. Okay, sekarang bukan je hilang 1,000, dia hilang
20,000. Yeah, more than that lah dengan 15 plus grand note, renovation. 20, 35,000. So actually if buyer-buyer di luar sana we actually nowadays ada banyak listing bukan just for you all to really tengok, but why don't you kalau better engage an agent boleh buat kira-kira, agent boleh agent ni, advise. we are expert in our field. So we can really advise you throughout your journey of buying house. Sebab nak save 6,000, habis kena COV 16,000, 15,000. Sebenarnya kalau kita yang agent tu kita akan cakap, dik sebenarnya transaction kat rumah sini, dia sebenarnya begini. Takkan you nak offer gini, mesti ada COV, correct not? But because you direct buyer, right? You just offer. And you all tak boleh expect the seller agent tu nak tolong you. Dia takkan, you know not? Because dia seller agent represent seller. Jadi di luar sana, kalau if you all find that, dia tak tahu ke tentang, boleh tak? Ya Allah. Kalau dekat luar sana, if you don't know cara-caranya kan, okay lah, bolehlah datang ke property shop at Simpang Bedok. Kita ada 9 agent. Ni lagi satu. 9 agent yang bertauliah. Kita ni semua ada CA license every year kita ni. So come over to property shop ataupun call number kita. If you have kalau nak sembang-sembang spice, makan spice, lepas tu nak datang sini, nak tumpang solat, tak ada masalah, boleh datang masuk. No problem. Masuk je. Jangan malu, jangan segan So yang buyer-buyer di sana kita ada banyak listing sekarang. Too many listing. Kalau mana tahu yang tak sabar nak tunggu BTO kan. Sekarang BTO pun mahal tau. 3 bilik Yishun pun dah 300 plus. Correct not? Tambah sikit resale boleh dapat within 6 to 8 months. Buyer di luar sana kalau nak menunggu BTO yang akan datang bulan Jun ini, okay? But sebelum bulan 5 tu mesti prepare HFE letter. Ya, correct. Siapa-siapa buyer ada HFE kalau nak beli rumah ke apa, kalau tak tengoklah kat sure TikTok ke apa, boleh datang sini, call kita ke, mana-mana agent yang berada di property shop ni, okay? Kita akan tolong kamu. Tak ada masalah punya. Kamu Okay. Jangan lupa follow kita. Kita semua ada dekat follow, YouTube. like dengan share. Jangan YouTube, TikTok, Facebook, Spotify. TikTok, Facebook, IG. Okay? Yes. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan tentang jual beli rumah, hubungilah kami. Ni Ruslan Ahmad, Saya Afar Jaafar ataupun di Property Shop at Simpang Bedok. Okay? Assalamualaikum semua.